Tiga kelab gegasi EPL kini berebut untuk dapatkan pemain sayap berbisa bernama Anthony Semenyo. Semenyo menjadi rebutan selepas mempamerkan prestasi cemerlang bersama bernama dalam dua musim terakhir menerusi jaringan gol dan bantuan gol yang konsisten. Untuk musim ini sahaja, dalam 15 perlawanan EPL, dia sudah menjaringkan 7 gol dan membuat 3 bantuan gol. Pakar perpindahan terkenal Fabrizio Romano melaporkan Manchester United kini mendalui dalam pemburuan pemain ini. MU dilapor telah memulakan langkah rasmi dengan menghubungi Bournemouth untuk membawa Semenyo ke Old Trafford. Dan dalam perlawanan baru-baru ini antara Bournemouth dan MU di Old Trafford, Semenyo telah menjaringkan gol. Faktor ini juga menambah keinginan MU mendapatkan pemain ini. Tapi MU kena sedar, mereka bukan satu-satunya kelab mahukan Semenyo. Manchester City juga dikhabarkan telah membuat kontak dengan Bournemouth untuk mendapatkan khidmat Semenyo. Satu lagi kelab yang berminat dengan Semenyo adalah Liverpool. Liverpool merasakan Semenyo adalah calon pengganti yang tepat untuk Mohamed Salah yang ada kemungkinan untuk meninggalkan Anfield tak lama lagi. Bournemouth berada dalam kedudukan yang sukar untuk menghalang perpindahan ini kerana terdapat klausa pelepasan dalam kontrak Semenyo. Nilai klausa pelepasan itu adalah 65 juta pound, satu nilai yang rasanya mampu dibayar oleh MU, City dan Liverpool.